Tapi tu lah, kalau balik aku kehilangan orang kata basic tu lah. Duit kat sini sebulan paling bodoh. Ni pun kerja aku kat sini bodoh-bodoh je pun. Dalam seminggu 3,000, 2,000 setengah macam tu kan. Kau darab lah 4 kali dalam belah-belah ribu kat. Hello, Assalamualaikum. Apa khabar? Okay, hari ni hari malang aku kot. Aku ada down sikit lah disebabkan pasal dokumen-dokumen aku lah dekat Australia ni kan. So aku dah plan nak balik dalam short term ni. So aku call mak aku, abang aku dengan adalah kawan-kawan aku yang lain nak minta pendapat orang macam mana aku nak buat ni kan. So malam ni aku nak cerita pasal adik aku, Anan. Aku nak balik ni kan, bukan sebab apa. Sebab satu dah lama kat sini kan, dah 4 tahun lah. So nak tukar culture baru. So malam ni aku nak cerita pasal adik aku ni. Dia baru 2 bulan masuk ejen harta tanah sebab Hanan ni under abang aku tu leader dekat Melaka kan pasal harta tanah. 2 bulan masuk ejen harta tanah dah boleh close 30 biji rumah, 30 projek lah. So aku terkejut juga Aku selalu cakap dengan mak aku kan, kalau dia ni adik aku ni boleh buat, apa hal aku yang lebih pengalaman kan, lebih pengalaman lah, macam-macam benda lah aku lalui kat sini kan, tak boleh buat kan. So aku rasa balik cuba benda ni kot. Sebab aku rasa tercabar, sebab dia boleh buat, apa hal aku tak boleh buat kan. Tapi tu lah, kalau balik aku kehilangan orang kata basic tu lah. Duit kat sini sebulan paling bodoh. Ni pun kerja aku kat sini bodoh-bodoh je pun. Dalam seminggu 3,000, 2,000 setengah macam tu kan. Kau darab lah 4 kali dalam belah-belah ribu kat lah. Tu aku tanya dia betul-betul kan, tanya abang aku betul-betul, kalau aku balik aku join korang jadi ejen harta tanah, kalau aku tak sukses rugi juga. Di malam ni benda yang semangat yang aku nak cerita, yang aku sampai buat video ni, kalau tak mampu aku nak buat video. Cakap kan, malam ni aku, hari ni lah aku down gila kan. Bukan aku tak kerja, aku ada kerja tetap, gaji masuk. Tapi cakap kan, kalau nak abang aku pun ajak, dia pun ajak jadi ejen harta tanah kan. Cakap, aku ni kan, kau bukan tak kenal aku. Dulu aku buat program macam-macam program buat untuk sekolah menengah, sekolah rendah, camp semak solat, tahfiz, summer camp, semua aku buat. Nak sembang orang tua pun aku memang kaki sembang. Tapi bila nak cerita pasal harta tanah ni, berat. Aku pun tak tahu kan. Lepas tu dia kata, aku pun dulu tak tahu bang, kau belajar lah kan. Lepas tu aku cakap kan, dan aku pun dulu pernah kerja sebagai seller untuk medical, jual syring kan, syring, mask, semua benda tu. So aku cakap benda tu memanglah senang je. Ni yang kita nak sembang ni, ejen harta tanah ni, harga bukan harga kopok leko, 100,000, 200,000. Dia kata ada. Lepas tu cakap dengan dia, ada ke orang nak beli kan, tiap-tiap bulan nak kena check sale. Dia kata ini ajak dia yang aku rasa terkesan lah. Dia kata rezeki tu Tuhan punya. Kat Malaysia ni berapa ribu orang, berapa juta orang ada. Apa kau nak risau? Itulah ajak dia yang nak beri. Banyak aku call dia tadi kan, tanya macam-macam, korek rahsia. Korek rahsia. So last pesanan aku nak selitkan sikit lah untuk kawan-kawan aku yang dah lama dekat perantauan, Canada, Australia, Korea, UK ke apa semua kan. Imagine lah, first year korang datang kat negara orang, kau video call mak bapak korang, time tu diorang tak ada uban. Sekarang kau call, dah penuh uban atas rambut, atas kepala diorang. Gila kan. Duit ni aku cakap dengan kau kan, aku pun dah lama, boleh kategori lama lah. Duit ni tapi mampus semua cari tak cukup, tak pernah akan cukup. Dah ada kereta Honda, naik Honda ni boleh lagi ni, boleh nak upgrade lagi. BM, dah BM upgrade lagi, tak pernah cukup unless kau bersyukur lah. Lagipun
parent kita, mak bapak kita, mak kita ada seorang je kan. Unless bapak kau kahwin dua lah. Mak ada seorang. Setakat aku tahu kau bagi duit kan, banyak kau bagi duit kan, bulan-bulan 1,000, ada yang 2,000, ada yang 500, banyak. Tapi kadang-kadang orang tua ni kan, diorang bukan nak sangat pun duit kau kan. Attention, kasih sayang anak, sentuhan, perhatian, itu sebenarnya kan. Malas aku marah. Okay, besok aku kerja. Nanti apa-apa kita sambung lagi. Alright, Assalamualaikum.